Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min 'ibadikas salihin wal muttaqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا بما ينفعنا ربنا زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, keizinan, kekuatan, taufik dan hidayah daripada Allah, kita dapat berkumpul pada malam ini sekali lagi. Mudah-mudahan masa yang kita gunakan untuk duduk seketika mengaji, menuntut ilmu, mendengar tazkirah, Allah Taala hitung dan catat sebagai satu amalan salih. Mudah-mudahan juga pengorbanan kita pada malam ini dan malam-malam yang lainnya Allah Ta'ala kurniakan ilmu yang bermanfaat, yang sama-sama dapat kita jadikan panduan untuk kita meneruskan kehidupan yang sementara ini, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, kita berada pada minggu yang terakhir bulan Rajab. Satu bulan yang berlaku beberapa peristiwa hebat. Di antara peristiwa yang paling hebat berlaku iaitu Isra wal Mi'raj. Semua orang tahu benda. Terlebih dahulu saya nak minta maaf kerana kelewatan. Tersangkut jam, azai ada aksiden atas highway sebelum Tol Sungai Dua. Lepas tu kereta apa banyak. Tak tahu kot dia pernah balik Penang ke apa, tak tahu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, kita duduk dalam satu bulan yang berlaku peristiwa hebat Isra wal Mi'raj yang kita semua sedia maklum. Bermakna dari satu sudut yang lain, bila kita masuk bulan Rajab, kita dengar cerita pasal Isra wal Mi'raj, kita kena ingat bahawasanya kita semakin dekat dengan Ramadan. Orang yang saleh, orang yang dekat diri dengan Allah, dia tak sabar-sabar nak tunggu masuknya Ramadan, eager to face Ramadan. Maka oleh kerana tak sabar dia nak tunggu nak masuk Ramadan tu, dia sentiasa berdoa kepada Allah. Maknanya dengan doa Allahumma barik lana, doa mana? Allahumma barik lana fima, Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah bulan Rajab dan bulan Sya'ban pada kami ya Allah. Wa ballighna Ramadan, dan panjangkan umur kami sampai kami jumpa bulan puasa, bulan Ramadan. Maka tuan-tuan muslimin muslimat, tolonglah jangan tinggal doa ni. Setiap kali lepas sembahyang dan dalam sembahyang, tolonglah baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Minta sungguh-sungguh supaya bulan Rajab, bulan Sya'ban yang kita lalu ni diberkati oleh Allah, diberi keredaan oleh Allah, dilimpahkan rahmat atas kita yang melakukan ibadah. Minta sungguh-sungguh supaya Allah Taala panjangkan umur kita untuk kita jumpa bulan puasa, bulan Ramadan. Pasal apa? Pasal kita tak sabar-sabar nak tunggu Ramadan. Aku nak tumpukan ibadah aku untuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan. Aku nak perbaik bulan Ramadan tahun ni, aku tak mau bagi sama macam tahun lepas. Tahun lepas jumpa juga Ramadan, tapi oleh kerana aku kurang mengaji, aku tak manfaat sebaik mungkin. Bulan yang Allah Ta'ala sediakan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Maka tahun ni ya Allah, aku sedar diri dah, aku duk mengaji dah, aku tahu lagu mana besarnya bulan Ramadan, bulan kursus untuk aku ni. Jadi tolonglah ya Allah, panjangkan umur aku. Sungguh-sungguh kita minta Allah Ta'ala panjang umur. Maka tuan-tuan muslimin muslimat, kalaulah kita ditakdirkan oleh Allah meninggal dalam bulan Sya'ban, tetapi kita doa dengan bersungguh-sungguh minta panjang umur supaya nak jumpa Ramadan. Pasal tahun lepas punya bulan puasa kita buat halai-halai sambil lewat, take for granted. Orang mayang tarawih, kita duduk di rumah tengok TV 3 subuh. Orang baca Quran tadarus, kita tak ada terus, tidur terus. Orang kalut 10 malam yang terakhir mencari Lailatul Qadar, kita no, Lailatul Qamdar, Giant Tesco cari baju raya. Tuan-tuan, orang puasa jaga mata, kita tak jaga mata, kita tak jaga mulut, kita tak jaga telinga. Itu puasa tahun lepas.
Maka kita dah sedar diri, kita dah menyesal, kita nak perbaik hak puasa terlepas. Tahun ni kita minta supaya Allah Ta'ala panjangkan umur kita, bagi aku jumpa ya Allah bulan puasa untuk aku tumpukan perhatian aku buat ibadah. Aku nak tebuih balik silap-silap aku buat tahun lepas. Maka tuan-tuan, jika sekiranya kita mati sebelum jumpa bulan Ramadan, kita duk minta sungguh-sungguh supaya aku panjang umur jumpa Ramadan, Allah Ta'ala matikan kita. Bulan Syaban bagai contoh, 29 bulan Syaban malam tu, kita makan mentega darah ni tak mau lebih pada jin ni. Makan banyaklah malam lah. Orang tanya, "Boy, Mak Haji banyaknya makan." Hai Han, jangan ada cakap banyak, isu nak puasa dah, bukan boleh makan lagu ni dah. Nampak? Makan macam-macam, ayam, ikan, udang, sotong semua tu ada. Makan punya banyak polo, lain-lain kali terlekat tulang ikan. Meninggal dunia terlekat tulang. Tapi dia selalu doa, minta panjang umur supaya sampai bulan Ramadan. Tuan-tuan, ingat, Islam ni agama yang sangat indah. Dengan doa kita dapat ganjaran pahala orang buat ibadah dalam bulan puasa. Kita doa tuan-tuan, bagi panjang umur pasal kita tak sabar nak buat ibadah dalam bulan Ramadan. Tiba-tiba kita meninggal dulu. Maka oleh kerana doa kita yang bersungguh-sungguh tu, Allah Ta'ala bagi pahala. Macam mana orang puasa, macam mana orang sembahyang tarawih, macam mana orang tadarus, macam mana orang qiyamul lail, macam mana orang sedekah, macam mana orang buat ibadah dalam bulan Ramadan. Kita mati ni boleh. Sebab tu bila kita niat nak melakukan kebaikan, kita sudah pun mendapat ganjaran dia. Tetapi kalau kita niat nak melakukan kejahatan, sampai saat kita buat baru ditulis kejahatan tersebut. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat, doalah sungguh-sungguh. Doalah sungguh-sungguh. Kalau orang-orang alim, kalau orang-orang yang abid, orang-orang yang banyak melakukan ibadah, mereka bulan Rajab ni mereka dah start dah macam-macam buat start puasa sunat, mereka start sembahyang sunat, mereka start qiyamul lail, mereka start sedekah bagi banyak, mereka start i'tikaf di masjid dan sebagainya. Maka kita orang awam ni pun, kalau tak boleh nak buat banyak, kita buat sikit. Dah boleh mula dah puasa sunat. Kita tak suruh tengkak bab puasa bulan Rejab ni, 1 Rejab ke 3 Rejab ke 5 Rejab ke 7 Rejab ke, tak suruh tengkak. Orang bodoh yang tengkak. Nabi tak sebut hari apa ditetapkan puasa dalam bulan Rejab. Cuma sahabat bagi tahu, kadang-kadang nampak Nabi puasa macam panjang puasa Nabi, kadang-kadang nampak Nabi macam tak puasa bulan-bulan Rejab. Kita nak puasa lagu mana? Kita puasalah ikut mana-mana hari yang kita mampu. Kalau cerdik, ambil hari yang afdal, sunat berpuasa Isnin dan Khamis. Tak mau ambil Isnin Khamis, ambil Ayyamul Bir, 3 hari. Hari putih tu, pertengahan bulan tu, 14, 15, 16, boleh. Ataupun tak mau juga, ambillah mana-mana hari pun selain daripada bulan Ramadan, selain daripada 5 hari yang diharamkan puasa, hari-hari yang lain sunat belaka puasa. Boleh faham tak? Maka kita berebut lah. Kita dah 11 bulan duk mentega darah nasi siang malam pagi petang. Maka bila masuk bulan Rejab ni, kita warming up perut kita. Jangan duk ajak sangat makan. Supaya apa? Supaya dia tak terkejut bila masuk bulan puasa esok. Tuan-tuan semua. Maka kita boleh start dah tambah amal ibadah. Dulu kita sedekah RM1, lah kita boleh ulang dah RM5. Maknanya bagi banyak sikit lah. Pasal ini esok nak sprint waktu bulan Ramadan, bagi banyak sikit. Dan janganlah habis Ramadan bagi RM1 balik. Maknanya biar bertingkat bab ibadah. Tuan-tuan, kita duduk derma RM1. Tu pun hari Jumaat. Jumaat ada berapa kali sebulan? 4 kali ya. Sama mana-mana pun 4 kali Jumaat ya. Kalau sekali Jumaat RM1, 4 kali berapa ringgit? RM4 sebulan. Kali setahun 12 bulan. RM4 kali 12. RM48 setahun. RM48 punya kedekut tak hidung masin, balok lihat penjagaan baik. RM48 setahun. Berapa bayar sedekah? Bila tanya nak masuk syurga, syurga fi duit, pala otak syurga fi duit, RM48 setahun. Ni kita ni. Kalau kita bagi seminggu memang kita tak nampak. Tuan-tuan cuba kira, setahun kalau seminggu sedekah RM1 baru RM48 tuan-tuan. RM48 nak beli syurga apa? RM48 nak beli syurga apa tuan-tuan? Kurang-kurang bagilah banyak sikit. Allahu Akbar, sikitnya sedekah kita tuan-tuan. Sikit sungguhlah gaji RM45,000 tuan-tuan. Nak bagi ke jalan Allah RM48 setahun. Setahun pendapatan per kapita RM30,000 contoh. Sedekah RM48. Astagfirullahaladzim. Tak tahulah muka kita nak tahu tak mana tuan-tuan ni. Cukup pada RM48 setahun nak bawa pergi perjalanan akhirat tu. Nak belanja di akhirat tu tak cukup tuan-tuan. Maka kita tambahkan sedekah kita tuan-tuan. Ingatlah sedekah-sedekah ni walaupun kita tak berapa nak nampak manfaat dia di dunia, akhirat wajib dapat manfaat dia. Allah Ta'ala sedia siap dah 10 sampai 70 kali ganda.
Tuan-tuan, kita nak heran apa? Allah Ta'ala Maha Kaya. Maka kita start banyak sedekah. Ni bulan Rajab ni masuk, kita mula tambahkan amal ibadah kita. Mudah-mudahan bila masuk Ramadan kita jadi orang yang biasa dah istiqamah dah. Jadi lepas pada Ramadan, habis bulan kursus, kita jadi manusia yang berjaya. Kalau pekerja, hantar pergi kursus. Untuk tujuan kursus tu untuk apa? Untuk menjadi pekerja yang produktif, untuk menjadi pekerja yang efisien, yang cekap dan sebagainya. Tu tujuan pergi hantar kursus jauh-jauh. Mana ada orang hantar kursus, tak ada company yang hantar staff dia pergi kursus untuk staff dia tu jadi lagi malam. Tak ada. Habis duit banyak dah tuan-tuan ni. Hantar pergi kursus 3 hari 2 malam. Tujuan hantar pergi kursus ni pasal apa, bos? Interview bos. Tujuan saya hantar pergi kursus ni oleh kerana saya tengok staff saya dia rajin sangat. Jadi saya hantar pergi kursus ni supaya mereka ni jadi malas sikit. Saya meluat tengok mereka rajin sangat, supaya mereka cepat tidur, mereka main tu tak payah buat kerja, main Facebook apa semua. Ada orang buat kursus tu. Dah buat kursus tu tujuan nak bagi cerdik, nak bagi hebat, nak bagi lebih hebat daripada sebelum ni. Maka Allah Ta'ala setahun 12 bulan dia bagi 1 bulan kursus. Bulan puasa yang kita nak jumpa ni lebih kurang sebulan lagi. Itulah bulan kursus pada kita. Kita lalu kursus sebulan, keluar daripada kursus tu jadi orang yang berjaya. Tapi bagi orang-orang yang sedarlah kehebatan bulan Ramadan. Bagi orang-orang yang tak sedar, umpama macam bulan biasa juga bagi dia. Maka tuan-tuan, ni bulan Rajab, selain daripada peristiwa Isra wal Mi'raj berlaku sebagai satu tanda awal kita nak jumpa bulan Ramadan, maka get prepared, be prepared, physical and mental. Maknanya luar dan dalam. Buat preparation. Untuk apa? Untuk kita bersedia melakukan perubahan untuk diri sendiri kita. Maka minta panjangkan doa kita, sungguh-sungguh dalam doa kita. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, ataupun Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Beza tak barisnya, makna tak beza. I'rab, nahwu, grammar, tata bahasa aja berbeza, makna tetap sama. Jadi tuan-tuan, doalah bersungguh-sungguh. Tak boleh bahasa Arab, baca bahasa Melayu. Allah, ya Allah, panjangkan umur aku sampai aku jumpa bulan Ramadan. Ni bulan Rajab, bulan Sya'ban ni minta kau berkati, ya Allah, amin. Tak boleh bahasa Melayu, balas bahasa Hindustan. Yalah, hamra zunubihi maaf kare. Sarjan ki Allah malik liya bikal hamisha hamisha. Dunia bahut choti zindagi hai ya Allah, akhirat hamisha hamisha ke liye. Ye hai Rajab wa Sya'ban. Boleh dalam salah, amin. Balaslah bahasa apa pun nak doa. Yang penting faham, yang penting menghayati doa. Tak ada syarat bahasa. Yang ada bahasa Arab, yang syarat menghayati, faham doa kita baca. Jadi jangan tinggal doa tu satu. Nah, kemudian bila masuk dalam Rajab ni, ramailah ustaz-ustaz cerita pasal Isra wal Mi'raj, dan memang sepatutnya dicerita pun pasal nak ambil ibrah bulan Rajab ni. Kita tuan-tuan. Jadi Isra wal Mi'raj ni panjang cerita dia, walaupun berlaku dalam masa semalam. Satu perkara yang Allah Ta'ala takdirkan kepada Nabi sebagai satu gift, sebagai satu hadiah. Kerana Nabi duduk dalam keadaan sedih, Nabi duduk dalam keadaan sedih, Nabi duduk dalam keadaan tertekan, Nabi duduk dalam keadaan agak kecewa dengan dakwah yang ditolak. Nabi sedih pasal apa? Nabi sedih pasal hilang bapa saudara yang sangat disayangi, Abi Talib. Datuk Seri Abi Talib, salah seorang exco ahli mesyuarat kerajaan negeri Mekah waktu tu. Geng Abu Sufyan, geng Abu Jahal, geng Abu Lahab. Ni semua geng-geng pembesar, exco belakang. Salah seorang ponakan Nabi, Abi Talib. Tuan-tuan, Abi Talib ni punya sayang dekat Nabi SAW. Walaupun dia tak ikut agama yang dibawa oleh Nabi, iaitu agama Islam, tetapi atas dasar dia bapa saudara, dia defend, dia mempertahankan Nabi sepenuh jiwa raga dia. Sampai dia mengisytiharkan perang bagi siapa-siapa yang buat kacau kat Muhammad. Siapa sentuh anak menakan aku Muhammad bin Abdullah ni, aku isytihar perang dia. Tu Abi Talib. Punya kuat dia menjadi pertahanan kepada Nabi SAW, tuan-tuan. Punya kuat dia memberi semangat kepada Nabi, tetapi hidayah tidak mengambil kepada dia. Sampai-sampai waktu dia nak mati, tuan-tuan, Nabi SAW duduk di sisi Abi Talib. Nabi pujuk ni, Pak Ngah, sebutlah Pak Ngah la ilaha illallah. Pak Ngah sebutlah, Pak Ngah sebut je. Hak lain biar saya tanggung. Pak Ngah, Pak Ngah sebut je kalimah la ilaha illallah. Hak lain saya minta doa dekat Allah Ta'ala. Tuan, ni duk pujuk ni. Tapi tuan-tuan, bila hidayah, kita sebut hidayah milik Allah Ta'ala ni, memang sungguhlah Allah Ta'ala berhak memberikan hidayah kepada siapa yang dia nak. Dan kita tu, apabila hidayah sampai, kita grab dah, kita rebut dah. Ramai orang yang hidayah sampai depan mata dia, tetapi dia tidak ada kekuatan untuk mengambil hidayah tersebut. Tuan-tuan,
Abi Talib akhirnya mati atas agama asal. Nabi sedih oleh kerana hilang bapa saudara, dan Nabi terlebih sedih kerana Abi Talib meninggal atas agama asal. Tak lama lepas tu Nabi hilang pula Sayyidatina Khadijah, isteri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hilang dua orang manusia yang sangat disayangi. Sayyidatina Khadijah ni orang yang sangat memberi, menjadi tulang belakang yang kuat dalam dakwah Nabi. Duit, ringgit, harta benda, tenaga, masa dia korbankan untuk Islam. Di saat Nabi permulaan menyebarkan Islam, dia menjadi tulang belakang yang begitu hebat. Sebab tu di sebalik seorang laki-laki yang hebat ada wanita. Kita tu suruh hebat tak mana lah orang lelaki-lelaki. Hang ayahanda ke, hang abang long ke, hang cikgu ke, hang apa pun, ustaz, tok guru, dan menteri besar, exco, siapa pun kita, di belakang kita mesti ada orang perempuan. Kalau tak bini, mak kita. Sebab tu selalu belagak sombong. Orang perempuan ya yang tolong bagi pendidikan, besarkan kita, jaga makan minum kita dari kecil, basuh baju kita, basuh berak kita semua. Lepas tu kita bila besar kita belagak sombong. Mak kita lempar tepi, bini kita tunjai kudanya. Tuan, benda-benda lagu ni semua akan kena jawab di hadapan Allah Taala esok. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalaulah kita sedar ke diri kita sebagai orang lelaki, kita sedar, tuan-tuan, ambil satu masa kita fikir pengorbanan orang perempuan. Allahu Akbar. Memang tuan-tuan, malu tak berani nak angkat kepala. Dalam bab semayang, orang perempuan lebih. Betul? Orang perempuan lebih dalam bab semayang. Tengok dia nak semayang, kena pakai macam-macam. Anak telekung, pak telekung, tuk telekung, pak ngah telekung, tuk long telekung, semua kena pakai. Tak pakai, tak sah semayang. Kita pakai apa? Kem-kekat lah. Mana pakai baju pun. Allahu Akbar, dalam perut boreng, jadi payah ni. Angkat Allah, angkat tak tangan atas perut ni. Kain pelekat tak tarik, tak atas perut. Memang tak jatuh lah. Dulu, kini dan selama lah tak jatuh. Nampak tuan-tuan, bab ibadah orang perempuan, mereka susah tapi mereka buat. Cuma ada segelintir orang perempuan yang mereka suka delay ibadah. Oleh kerana ada keuzuran, Allah Ta'ala bagi cuti, ABC. Jadi waktu tu mereka suka delay. Dah suci dah, patut hang mandi junub dah, patut hang boleh sembahyang dah. Sagi Ataupun dah masuk waktu dah, patut hang boleh sembahyang dah. Hang delay sembahyang, tak mau sembahyang walaupun dah masuk waktu, tiba-tiba main haid. Tengok. Berapa ramai orang perempuan yang waktu tu sepatut dia wajib sembahyang dah, dia tak ganti. Oleh kerana dia rasa dia main haid, asar Zuhur masuk 1:30, dia semangat, dia kata aku nak sembahyang pukul 2, tengok melodi dulu lah, hari ni hari Ahad. Dia nak sembahyang pukul 2, 1:45 haid main. Maka dia tak boleh sembahyang dah, tapi dia dikira wajib qada bila dia suci esok. Pasal itu waktu Zuhur dia tinggal. Ramai mana perempuan yang tak qada balik, tuan-tuan? Oleh kerana ni masalah-masalah lagu ni. Sebab tu orang perempuan di dalam bab ibadah depa boleh kat depa belakang. Bab mengaji depa pulun. Bab mengaji tuan-tuan, pilah tak mana-mana pun. Mana ada kuliah muslimin, ada kuliah muslimat ni, betul? Kami Timah buat kuliah muslimin. Payah orang lelaki-lelaki ni dia penyegan. Tapi kalau orang perempuan, mereka rajin. Mereka sama-sama mereka pakat, jom kita cari ustaz, kita buat kuliah muslimat. Satu lagi tuan-tuan, kalau pergi mengajar, kalau tengok orang lelaki-lelaki main bawa telinga saja tu beza. Tapi kalau main tengok orang perempuan bawa telinga saja tu pelik. Pasal orang perempuan ni kalau dia main mengaji, dia buat kitab, buat buku, buat nota, dia tulis. Orang lelaki-lelaki memori card ni besar. Tak apa. Virus duk pasang, kata tak ada, tapi lama-lama campus sky pun pakai hak virus. Memang tak boleh hakis virus. Kita tuan-tuan ni kena pula bawa kitab ni, buat buku kena lagi, tak apa, bawa murah 3 upang 5 duit, satu buku 55 tu, campur GST 6%, 4 upang, payah. Bagi 5 upang skipping, ada balance lagi upang, beli cekelat 2 biji. Sambil nak balik makan, sampai rumah habis. Payah tuan-tuan ni kita. Bab dunia ni beribu beli. Kereta tuan-tuan ni Myvi, tapi bukan nak familiar club tu. Ni Myvi 45,000, beli murah tu, 45,000. Kitab RM3.80. Mahal. Sebab tak boleh beli. Dia mahal murah ni, dia letak tak mana? Letak kat kita boleh beli, tak boleh beli. Kalau kereta 120,000 kita duk kata harga dia mahal, tapi kita boleh buat loan, kita beli juga. Kereta tu murah pasal kita mampu milik. Kalau kita RM3.80, harga nampak murah, tapi kita tak mampu nak beli, kita tak ada perasaan nak beli. Maknanya kita tu mahal pada kita. Padahal kita tu murah sangat-sangat. Kita tu nak bantu kita bagi cerdik agama daripada bodoh tuan-tuan ni. Kita tu kita nak guna tu manfaat di akhirat esok. Tapi pada kita berasa mahal. RM3.80. Bila tanya nak masuk syurga, syurga mana nak terima? Tuan-tuan ni.
Jadi ambil manfaat. Kita sama-sama tambah amal ibadah kita, tuan-tuan muslimat. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kegembiraan ini kepada Nabi yang tengah bersedih kerana Nabi hilang bapa saudara, Nabi hilang isteri yang tercinta, Sayyidatina Khadijah. Tuan-tuan, jadi bila Nabi sedih, tuan-tuan, satu lagi, kalau tengok dalam tarikh Ibnu Hisham, kitab history, kitab sejarah, kitab sirah, diceritakan pada ketika Isra wal Mi'raj ni, antara hikmah dia Allah Ta'ala bagi dekat Nabi, oleh kerana Nabi sedih, sampaikan dakwah di Taif, dibali dengan batu, berdarah kaki-kaki Nabi ni. Nabi ni kekasih Allah. Bila Nabi ni kekasih Allah, tuan-tuan muslimin muslimat, Allah Ta'ala tak mau tengok Nabi sedih. Bila tengok Nabi kekasih dia sedih, tuan-tuan, maka Allah Ta'ala bagi berita gembira, bawa Nabi pergi ronda-ronda, jalan-jalan, naik binatang yang nama dia Buraq. Jalan pula, bukan main calang-calang dalam jalan. No, Sidratil Muntaha, bawa pergi melawat benda yang orang tak bisa tengok. Daripada Masjidil Haram, Isra' pergi ke Baitul Maqdis, transit di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, singgah ke pasal apa? Singgah ke pasal jumpa beberapa orang Nabi, nak semayang dengan para Nabi yang lain, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa. Dalam sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tuan-tuan, Abu Hurairah ni dia cerita, Nabi cerita dekat dia, laqad ra'aituni fil hijr wa quraisyun tas'aluni an masraya. Kata Abu Hurairah, Nabi cerita dekat aku malam Isra wal Mi'raj tu, bila selesai peristiwa tersebut, Nabi SAW bagi tahu, laqad ra'aituni fil hijr. Nabi bagi tahu, Nabi ada di Hijr Ismail, tepi Kaabah. Sebelum subuh, selesai peristiwa Isra wal Mi'raj yang berlaku selama satu malam tu, tuan-tuan, Nabi kata aku sedang aku duduk di Hijr Ismail. Bila aku sedang duduk di situ, puak-puak Quraisy yang ada ramai ni, depa tanya kat aku, "Hey Muhammad, hang ni mai pada mana?" Pasal puak-puak Quraisy, depa duduk situ lama. Depa pun duk tawaf macam mana orang Islam tawaf, tuan-tuan. Jadi bila tengok tiba-tiba Nabi Muhammad duk ada, depa pun tanya, "Hey Muhammad, hang ni mai pada mana? Tak sat ni tak ada, ni duk ada. Macam cik semua lah hang ni." Nabi SAW satu orang jujur. Nabi ni amanah. Nabi ni diberi gelaran Al-Amin oleh orang bukan Islam sendiri. Al-Amin ni makna dia betul lah, betul, jujur, amanah. Maka bila ditanya oleh puak-puak Quraisy lagu tu, Nabi pun cerita benda yang sebenar berlaku kepada Nabi. Nabi bukan pemuhung macam kita, Nabi bukan penipu macam kita, pelawak macam kita. Kita pemuhung baik kata, semua kena pemuhung ni. Saya pemuhung, tuan-tuan pemuhung. Kalau dia kerja, dia muhung cara kerja. Kalau dia berniaga, dia muhung cara berniaga. Kalau dia pemerintah, dia muhung cara pemerintah. Tuan-tuan ni, orang berniaga muhung cara berniaga. Ambil satu contoh, buat kiasan pada semua. Berniaga, tuan-tuan ni, duduk pergi jalan, berniaga buah muktal. Dia bubuh atas meja hak elok-elok, hak dia basuh, hak dia lap dengan minyak apa bagi nampak merlip merah yang muktal tu. Orang lalu tengok, ya Allah cantiknya muktal, sedapnya. Bang bagi muktal sekilo, dia ambil hak atas meja hak elok kan, dia ambil hak laraga bawah. Ini mereka syurah kan. Hak dalam raga tu penuh dengan ranting, daun, semut, potong. Ni hak atas meja lah. Lain mereka pun lagu tu lah. Kalau ada benda-benda syurah lagu tu, rezeki tak berkat. Ingat tak, Nabi sebut tajirus sadiq, orang mereka yang jujur, yang betul, orang yang disayangi oleh Nabi. Kalau dia kerja murung, mulak nampak, malu kat semut dia. Semut kalau tuan-tuan tengok, semut buat kerja dalam rombongan semut kan rumah kita ada semut lah. Ada lah. Biasa tengok semut angkat barang. Biasa lah. Dia angkat barang bukan sekok-sekok, angkat ramai-ramai. Dalam highway dia pi mai. Tuan-tuan tengok. Ada tak sekok lari keluar pergi minum kopi macam kita? Tak ada lah. Kita tengah kerja ni. Keluar sana. Keluar tu patut setengah jam kan. Keluar sampai 3 jam. Kita pun tanya, hang keluar lama no? Office boy tukang tak suap, hang keluar lama, bos hang tak marah. Dia kata, bos tu keluar lagi lama, melok. Bos dengan subordinate sama naik 2 kali 5, 5 kali 2. Tuan-tuan, muhung cara kerja. Pemerintah turun muhung cara pemerintah memimpin. Elok Nabi sebut akhir zaman kita akan dipimpin oleh orang yang suka mengkhianati janji, mengkhianati amanah dan sebagainya. Ni duk berlaku ni. Lepas satu. Tak habis 1 MDB, dia main pula tabung haji. Pergi tuan-tuan, habis duit tak tahu nak simpan tang mana. Tuan-tuan, diberi amanah untuk jaga, untuk monitor, tuan-tuan. Tetapi oleh kerana banyak sangat, tuan-tuan, digunakan untuk tujuan yang lain, untuk menyelamatkan rakan dan sebagainya. Beli pula barang
yang jauh lebih tinggi harga daripada harga pasaran, secara sulit, secara senyap, secara tak bagi tahu kepada pendeposit. Itu bukan duit kita, duit orang ramai. Orang menoreh kita, orang pergi buat benda, kumpul duit nak pergi buat haji, rukun Islam yang kelima. Tiba-tiba kita yang diberi amanah untuk jaga, kita dok pergi buat solat, dok pergi buat seleweng, dok pergi khianat, tuan. Berdosa tak? Hukum jual beli tak ada masalah, memang betul, harus, tak ada masalah. Dia macam ni tuan-tuan. Kita simpan duit dekat orang. Orang tu bagi syarat, okey, hang nak simpan duit kat aku, duit hang ni aku akan guna untuk buat investment dan keuntungan dia aku akan bagi secara tiap-tiap tahun lebih 1% ke 5% dan sebagainya. Kita nak simpan duit kat dia ni, kita setuju, aku setuju, aku simpan kat. Maka duit yang dia simpan dekat kita tu, kita boleh buat pelaburan oleh kerana dia setuju. Tetapi ni, yang ni tak kita janji tu, tuan-tuan. Aku nak guna duit hang untuk aku beli satu barang. Aku nak beli ayak botol ni. Ayak botol ni di kedai jual RM1. Tapi aku nak guna duit hang untuk aku beli ayak botol ni. Aku nak beli dengan harga RM80. Yang ni kita tak janji dengan orang yang pencarum, tuan-tuan. Kita buat lagu tu berdosa kita, dikira menipu kita. Jaga baik-baik ya. Benda tu bukan duit kita, maka dikira seleweng, membohong. Kita duk kata kat rakyat curi tabung masjid, elok pemerintah curi tabung haji. Baru ada kan. Pandai P. buat lagu. Tuan-tuan bisa dengar lagu P. dalam cerita Nujuh Pak Belalang. Cerita Nujuh Pak Belalang kan ada Sudin dengan Aziz. Jadi penyamun. Seorang nama badan, seorang nama nyawa. BN penyamun. Elok. Pandai P. walaupun dia macam boleh predict. Badan seorang, nyawa seorang, penyamun terus. Duk jalan lautan, kamilah penyamun di dalam negeri, kerja menyamun, merompak dan mencuri. Dulu duit zakat, sekarang tabung haji. Ku pecah tabung dan ku bawa lari, yang mana boleh ku kebas lari. Kami penyamun, kamilah penyamun di dalam negeri. Menteri penyamun memakai ilmu kebal, halal dan haram semua kami bedal. Masuk dalam kubur, jenuhlah kena soal, tak boleh jawab, ditunjal-tunjal, baru menyesal. Menteri penyamun cukup. Dia tali lajak. Lagi naik band aku. Tuan-tuan muslim-muslimat, jangan marah. Nyanyi tak boleh. Benda betul yang buat. Hak tu tersebak terbongkar tu. Hak senyap tak tahu apa banyak, tak tahu lah. Allah Akbar. Duk kena pembodoh daripada dulu sampai kelar. Tuan-tuan muslimat ni. Jadi nak abang pengkhianatan, inayah, pecah amanah, tuan-tuan. Penyelewengan ni berlaku bukan takat pada orang atasan, orang bawahan pun sama naik belakang. Maka kita ambil peringatan untuk diri kita sendiri, jaga diri kita supaya kita tak terlibat dengan benda-benda lagu ni. Amanah orang satu tanggungjawab besar, benda yang Allah Ta'ala akan tanya di akhirat esok. Kita buat layan ke orang, lepas di dunia oleh kerana kita kebaik. Contoh, kita orang yang ada kabel dengan perundangan dan sebagainya, buatlah salah ke mana pun, kita tak kena dakwa. Memang lepas di dunia, akhirat wajib tak lepas depan Allah Ta'ala. Bukan dekat depan Allah Ta'ala. Di padang mahsyar tu, orang yang kita biasa penanya dulu, dia main cari kita ni, cekik tengkok ni, hang dulu hang kacau aku. Bukan seorang, beribu orang. Tak jawab apa. Tuan, sebab tu suruh takut kepada azab Allah. Takutlah kepada janji-janji Allah yang diceritakan kepada orang-orang yang banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat. Sebab tu kita baliklah, patah balik kepada Allah. Tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat yang pernah kita lakukan. Bertaubat kepada Allah, jadi manusia yang baik. Kerana kita takkan mampu tahan segala azab siksa yang disediakan oleh Allah. Tuan, bila Nabi SAW cerita dekat puak-puak Quraisy ni apa yang berlaku, Nabi bagi tahu, aku daripada Masjidil Haram malam aku dibawa jalan naik satu binatang tunggang, nama dia burak. Burak ni macam keldai tapi besar sikit, kata Nabi. Puak-puak Quraisy dia dengar, pi Baitul Maqdis tu. Oh, dia kata pi Baitul Maqdis. Puak-puak Quraisy kata Muhammad ni gila. Ada ke mak di Palestin Baitul Maqdis tak pas tengah malam. Kita pi naik unta pun 30 hari sebulan, duduk tengah padang pasir semua, dia habaq kata pi semalam. Gila apa dia ni. Tapi gila-gila pun puak-puak Quraisy ni dia kata apa? Ada satu rancangan depa kat Nabi. Bila Nabi cerita tu, depa habaq, ya Rasulullah, ya Muhammad, Muhammad, boleh tak hang jangan cerita lagi? Paus sat cerita hang ni, kami nak pergi kumpul orang Mekah satu Mekah, nak duduk depan hang cerita balik, boleh tak?
Nabi pun tanpa ada rasa syahwah sangka apa, Nabi nak sebarkan dakwah, Nabi nak cerita apa yang berlaku kepada Nabi. Nabi pun kata aku setuju. Pergi panggil mereka, aku nanti cerita balik. Pok-pok Quraisy ni nak kumpul orang Mekah ramai-ramai tu untuk dengar cerita Nabi, supaya pok-pok Quraisy ni ingat Nabi ni gila dah, Nabi ni penipu. Itu tujuan dia apa? Bila pok-pok Quraisy ni berkumpul ramai-ramai, Nabi ceritakan balik apa yang berlaku. Wa Quraisyun tas'aluni an masraya fasa'alatni an asya'a min Baitul Maqdis lam usbitha, kata Nabi. Bila pok-pok Quraisy ni mai dengar cerita Nabi, Nabi pun cerita singgah di Baitul Maqdis. Aku jumpa beberapa orang Nabi terdahulu. Aku jumpa Nabi Musa tengah berdiri nak sembahyang. Aku nampak Nabi Isa, aku nampak Nabi Ibrahim. Jadi bila Nabi cerita macam apa yang berlaku di Baitul Maqdis Palestin tu, 2-3 orang pembesar Quraisy, mereka biasa sampai di Baitul Maqdis. Bila mereka dengar Nabi cerita dekat mereka lagu ni, mereka pun bangun. Oleh kerana mereka nakkan kepastian daripada Muhammad, mereka bangun. Muhammad, kalau betul hang habis sapi Baitul Maqdis semalam, hang mesti tahu macam mana gambaran Baitul Maqdis, besar mana Masjidil Aqsa, lagu mana tiang dia, kapet dia kalau apa, kolah datang mana. Macam kita lah, kalau kawan kita bagi tahu dia biasa pergi satu-satu tempat istimewa, kita pun biasa pergi. Jadi kita nak tahu kepastian betul kan dia biasa pergi. Kalau dia biasa pergi, mesti dia tahu jalan berapa kilo, atas tu tinggi mana, hotel dia banyak mana, mesti dia bisa tahu. Makna dia lagu tu lah. Pok-pok Quraisy pun mereka tanya dekat Nabi gambaran Baitul Maqdis. Tujuan nak jatuh Nabi. Bertubi-tubi soalan yang mereka tanya. Kalau betul Muhammad, kami mesti tahu masjid besar mana dan sebagainya. Tuan, Nabi bagi tahu bila fasalatni an asya'a min Baitul Maqdis, Nabi kata lam usbitha. Nabi kata aku tak boleh nak jawab, aku tak boleh nak sabit jawapan kepada pertanyaan pok-pok Quraisy ni. Aku tak tahu pasal Nabi singgah di Baitul Maqdis atas arahan Allah. Nabi nak singgah semayang dan berjumpa nabi-nabi yang senior. Kata Nabi, waktu duduk di Baitul Maqdis, aku jumpa Nabi Musa alaihissalam. Fa innahu qa'imun yusalli, sesungguhnya aku nampak Nabi Musa tengah berdiri nak semayang. Dan Nabi gambarkan lagu mana keadaan Nabi Musa. Fa innahu rajulun darbun ja'dun ka'annahu min rijalin shanu'ah, kata Nabi. Kalau kau nak tahu Nabi Musa ni lagu mana, tubuh badan dia sasak, dada dia bidang. Ni Nabi Musa ni, badan dia tah lah abang sado lebih kurang. Kalau kau nak tahu lagu mana, macam golongan Bani, pemuda-pemuda daripada kaum Bani Shanu'ah. Bani Shanu'ah ni satu kaum yang gagah perkasa. Kalau kita nak bayang lagu mana, tengok cerita 300 Spartan tu kan, badan taf-taf tu. Tentu tak bisa tengok kan cerita 300, cerita perang zaman dulu-dulu. Tak bisa. Senang nak bayang badan Malik Noh. Malik Noh tak kenal. Nampak dia tak kenal belakang ni, warok belakang tak ada TV orang. Malik Noh tak kenal. Tengok saya sudah lah badan saya. Ni tak ni. Mujuk pakai jubah ya. Nampak ku weh. Buka ni Sazali Samad tu weh. Bukan nak mohong, lagi kata riak pula. Saja buat jubah bagi besar, bagi tak nampak tak tu badan ni. Tu ni. Jangan buat main. Tuan-tuan ni. Maka Nabi SAW dia cerita Nabi Musa ni gambaran tubuh badan dia rajulun darbun ja'dun ka'annahu min rijalin shanu'ah, gagah perkasa tubuh badan Nabi Musa ni. Dan dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita pasal Nabi Musa. Bukankah Nabi Musa ni, kuatnya Nabi Musa ni, dia pernah tampak satu orang bangsa Qibti sampai meninggal dunia. Sekali tampak KO tu. Kita tuan-tuan berani? Boleh? Kurang-kurang kalau nampak kita kuat pun pengsan ni orang, tak mati. Nabi Musa mati tu. Tu pun jangan lagak nak tampak boya lah apa, baru dia tu rumah nak tampak boya. Mujuk boya tak libat hang balik kan. Jangan belagak sombong. Nabi Musa Allah Ta'ala cerita dia tampak orang sampai mati. Kuatnya Nabi Musa ni, gagah perkasanya Nabi Musa alaihi salam ni. Macam di Penang ni mungkinlah ada satu sekampung gagah, kampung sama gagah. Tapi nama lah orang dok kat cetong ke kemas pandai cahaya ke. Pasal masjid banyak tiang pada orang. Tuan muslimin muslimat. Jadi Nabi pun cerita pasal Nabi Musa gini-gini. Nabi pun cerita pula, dan aku juga tengok Nabi Isa alaihissalam. Dan kalau hangpa nak tahu Nabi Isa ni lagu mana, Nabi Isa ni muka dia macam muka Urwah bin Mas'ud, kata Nabi dalam hadis. Irah muka sahabat aku, yang nama sahabat aku tu Urwah bin Mas'ud. Muka dia nak lebih kurang Nabi Isa. Kalau hangpa nak tengok muka Nabi Isa lagu mana, hangpa tengok muka sahabat aku nama Urwah. Muka nak lebih kurang dengan Nabi Isa. Dan Nabi pun cerita pasal Nabi Ibrahim. Saya ringkas-ringkaskan tuan-tuan. Pasal lepas insya' saya ada satu lagi di Al-Ma.
Nabi pun cerita pasal Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni kata Nabi SAW, Nabi Ibrahim ni muka dia nak irai-irai muka aku. Muka Nabi Muhammad SAW ada nak sikit-sikit sama. Betul. Habis tu apa semua dia pun semayang. Nabi dan para nabi-nabi yang lain pun semayang. Nabi SAW, Nabi Muhammad menjadi imam kepada nabi-nabi yang sini. Selesai memberi salam, panjanglah hadis dia. Nabi mendengar orang memberi salam. Jibril waktu itu teman Nabi. Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jibril pun bagi tahu, dengar satu suara. Jibril kata yang suara tu untuk dengar tu itu adalah Malik Zabaniyah, malaikat yang menjaga api neraka. Ni yang mai duduk dekat hang ni Muhammad, malaikat Malik, tukang jaga api neraka. Muka perangkat, cengek, tak pernah senyum. Maka Nabi SAW kalih nak cari di mana malaikat Malik. Yang kata malaikat Malik ni macam mana ni? Tak ada Nabi nak bagi salam lagi, malaikat Malik bagi salam tu kepada Nabi. Tuan-tuan, mulianya Nabi. Allah Ta'ala nak menggembirakan hati Nabi. Jumpa orang muliakan Nabi, tuan-tuan. Naik peristiwa Mi'raj sampai ke Sidratil Muntaha pula. Masya Allah, lagi seronok macam-macam benda Nabi jumpa. Jumpa perempuan tu yang kita selalu dengar cerita, jumpa syaitan yang menjadi penghalang kepada ibadah kita. Jumpa tuan-tuan ni, apa ditawarkan ayat dengan arak dan sebagainya. Tengok pula apa keadaan api neraka, balasan-balasan yang menunggu manusia-manusia yang melakukan kemungkaran kepada Allah. Bawa pula melawat dalam syurga, tengok nikmat-nikmat yang disediakan kepada orang yang taat kepada Allah walaupun dia susah hidup di atas muka bumi. Balik tu Nabi cerita dekat para sahabat, Nabi cerita dekat orang Quraisy. Ramai Quraisy yang bila dengar cerita Nabi, bila mereka tanya dekat Nabi soalan bertubi-tubi pasal Baitul Maqdis, Nabi kata lam usbitha, aku tak boleh jawab pasal aku pergi bukan nak pergi melawat tempat, aku pergi nak singgah semayang, nak transit semayang sah. Maka Nabi kata aku tak boleh jawab, aku merasa tak boleh jawab. Maka farafa'allahu ta'ala suratu fil Baitul Maqdis atau kama qala. Nabi kata tiba-tiba dalam keadaan aku tak boleh jawab soalan puak-puak Quraisy ni, farafa'allah, Allah Ta'ala angkat pandangan aku, kata Nabi, aku nampak gambaran Baitul Maqdis depan mata. Ni dalam hadis Nabi bagi tahu dalam aku tak boleh jawab, Allah Ta'ala buka pandangan, nampak depan mata aku sebiji-sebiji macam mana gambaran Baitul Maqdis. Kalau puak-puak Quraisy ni tanya kapet kalau apa, aku jawab kalau tu. Kalau puak-puak Quraisy ditanya tiang banyak mana, nampak depan mata aku tiang lagu mana. Kalau puak-puak Quraisy ditanya kolah dia besar mana, kiri ke kanan, nampak depan mata aku kolah tu belah kiri ke kanan. Lebih kurang lagu tu lah maksud Nabi. Makna dia apa yang ditanya nampak depan mata Nabi dan Nabi jawab secara tepat dan betul. Tenanglah mulut puak-puak Quraisy ni. Tujuan dia bertanya nak berjatuh Nabi, nak condemn Nabi. Tiba-tiba Nabi jawab betul. Dia pun kata, "Hei Muhammad ni biar betul." Dia jawab betul tu. Hanya nak itu masa kita pergi kapek kan kali hijau lagi. Dia kata buka lagi dia jawab kali hijau. Dia tahu mana? Takkan dia pergi sungguh semalam. Bohong kata dia pakai sihir, nampak puak-puak Quraisy. Bila Nabi jawab dengan tepat dan betul, ramai orang Quraisy, ramai puak musyrikin Mekah masuk Islam. Kerana mereka tengok tahajud. Dan ramai juga tuan-tuan di kalangan orang Islam yang keluar daripada Islam oleh kerana mereka tak percaya, macam cerita tak masuk akal. Antara sahabat-sahabat yang bila Nabi cerita apa satu benda pun dia terima secara bulat-bulat, dia tak argue, dia tak komplain, dia tak ragu-ragu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam bab peristiwa Isra wal Mi'raj ni, Allah Ta'ala jadikan di antara hikmah dia juga nak uji iman manusia. Tengok kita ni percaya tak percaya tuan. Walaupun benda ni kalau dengar, fikir dengan akal tak masuk akal. Tetapi fikir dengan iman. Tuan, kalau kita juga ada ragu-ragu, takut-takut kita ni sama naik dengan puak musyrikin Mekah yang tuan. Tu bila Nabi jawab satu persatu tuan-tuan muslimat, Nabi dia bawa Nabi Sidratil Muntaha, Nabi cerita lagi, Allahu Akbar. Banyak sangat peristiwa yang Nabi lihat tuan-tuan muslimat. Nak tunjuk hebat mulianya Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersedih, Nabi diberi peristiwa yang menggembirakan hati baginda. Tuan-tuan, sebab tu bila berlaku peristiwa-peristiwa hebat lagu ni, Nabi diperjalankan daripada Masjidil Haram naik ke Sidratil Muntaha menerima perintah di antaranya kefarduan sembahyang tuan-tuan. Penting tak penting sembahyang ni tuan-tuan? Sembahyanglah amalan pertama akan ditanya oleh Allah Taala di akhirat esok. Kalau elok sembahyang kita, eloklah amalan tak lain. Iza salahat sa'iru amali wa iza fasadat sa'iru amal. Kalau elok sembahyang kita, eloklah amalan kita hak lain. Kalau buruk, rosak sembahyang kita, habis lingkup balik. Pasal sembahyang ni kepala ibadah. Ummul ibadah, dia ibu pada ibadah. Maka jaga baik-baiklah sembahyang kita tuan-tuan. Jangan kita sampai tak sembahyang, jangan kita buat mazhab sendiri sembahyang sehari 3 waktu, 2 waktu ikut dan kita. Sembahyang lagi penuh tuan-tuan. Jaga sembahyang bagi elok.
Kerana perbuatan kita meninggalkan sembahyang dengan sengaja tu menyamakan kita dengan orang kafir. Tuan, man taraka salah muta'ammidan, barang siapa yang tinggal sembahyang dengan sengaja, orang kafir Nabi sebut, tak ada beza dengan orang kafir. Sebab tu kita tolong jagalah. Hak dulu-dulu kita tinggal, kita qada. Hak dulu-dulu kita tinggal, kita bertaubat kepada Allah. Kita berazam, Ustaz, pada hari ni aku tak mau dah tinggal sembahyang. Aku tak mau dah lengah sembahyang. Aku betul-betul nak jaga sembahyang. Pasal kita risau tuan-tuan, kita mungkin jaga anak-anak kita lagu mana. Kita monitor lepas sembahyang. Kan kita setakat gerak ya. Bangun subuh, ketuk, bang bangun. Abang pun dah dalam bilik, bangun dah ya. Kita pun pergi belah sembahyang kita. Dia tidur balik. Kita pergi tengok. Dah, kita duduk sanggar kata dia sembahyang. Berpuluh tahun duduk ajak lagu tu, dia tak sembahyang dia. Patutnya kita tu daripada kecil kita mau duduk ajak. Pi jaga, tunggu di pintu bilik ayah tu. Tengok dia ambil sembahyang betul tak betul. Pasal budak-budak ni kadang-kadang dia pembohong lah. Punya kuat syaitan ada pegang dia mau dia tidur tu. Nak bangun dah lah payah. Bila dia bangun, dia pergi bilik ayah. Pasal kita duduk tunggu. Dia pergi bilik ayah, dia buka pek, dia suar-suar tangan bagi bunyi macam ambil sembahyang. Basuh-basuh muka pagi, dia keluar. Nampak lagu ambil sembahyang tapi tak pun. Berlakon ni. Kita pun tunggu tepi sejadah. Dia tengok, kita tunggu dia sembahyang. Kalau kita belah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis dah abang. Punya pemohong. Tuan-tuan, bila kita duduk biak lagu tu sampai kebesar lah dia tak bisa sembahyang. Tuan-tuan, Tazat ni dia pejabat agama. Mai sepasang nak nikah. Saya interview dulu. Tuan-tuan, bila kita tanya tuan-tuan, sembahyang ada berapa? Sembahyang pun tak tahu ada berapa. Ni, umur 26, umur 23. Tak tahu sembahyang ada berapa tu. Kita pun tanya, okey kita abang ada 5 waktu sembahyang ni. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Subuh berapa rakaat? Subuh 3 rakaat dia kata. Confident kan tu? Aku macam nak tampak. Subuh 3 rakaat kan pakai mazhab datang apa ni? Zuhur 2 ustaz. Tu dia. Kita duk ingat dia melawak. Rupanya subuh dia serius. Asar 5 rakaat ni 2. Dia kata Asar dengan Isyak. Isyak 5 rakaat, Asar 5 rakaat. Maghrib 4. Tu dia punya tak kata lah tuan-tuan ni. Tapi heran, kenapa tak tahu. Mana mak ayah ni? Takkan mak ayah tak ajak? Dan dia sendiri takkan tak kerti nak pergi mengaji tuan-tuan. Kita sedih dan kita kecewa bila tengok keadaan lagu ni. Dia nak nikah, dia nak jadi suami. Bukan takat suami tak tahu, bakal isteri tu pun tak tahu. Dia kata kamu tolonglah suami kamu dan dia tak tahu. Saya sokong dia kan. Betul 5 tu dia. Pening kepala tu tuan-tuan ni. Bukan kita nak kata tapi inilah masyarakat kita, budak-budak muda lah ni. Bukan saya cerita ni. Wallahi jadi ni. Saya amat terkejut. Ya Allah, awak lah ni. Ni Allah Ta'ala nak tunjuk ni musibah tersirat. Kita nampak hak tersurat tu. Gempa bumi Nepal, banjir tu tersurat. Semua orang tahu. Ni hak tersirat ni. Rosak, runtuhnya masyarakat kita ni. Akhlak hilang. Agama hilang daripada diri anak-anak kita, orang-orang muda. Tuan-tuan, teruk semua ni. Budak-budak Islam, anak-anak Melayu Islam kita ni terlibat dengan semua benda yang merosakkan dada perempuan dan sebagainya. Dada start daripada sekolah rendah dah terlibat dah. Baru ni saya buat program dengan AADK. Tuan-tuan, AADK dia bawa main satu van budak sekolah rendah belakang. Semua isap dada. Sekolah rendah, darjah 3, darjah 4. Isap dada tuan-tuan ni. Kita tengok tak percaya. Bila kita tanya tuan-tuan, Allahu Akbar, sembang kemas jangan orang tua. Ada adik isap rokok? Tak main rokok ustaz. Kami minum koroi. Tu dah koroi tu. Bukan takat ketup, koroi lagi tu. Darjah 3. Kata minum ambil mana? Ambil hak ayah minum tak habis, kami pun habis bongoknya ayah. Mangkuk hayun, rosak habis anak-anak. Tuan-tuan, jaga baik-baik tu. Bila ketum diharamkan, kerajaan mengharamkan ketum, tuan-tuan, fatwa pun kata haram menggunakan. Siapa jual, siapa tanam kena tangkap. Lah ni, puak-puak penagih ni dia cari alternatif lain. Saya tanya ke ADK tu sendiri, dia bagi tahu kat saya, ustaz, lah ni kena jaga. Depa dah jumpa satu daun baru untuk depa rebus buat macam yang ketum tak. Kita tahu daun apa? Daun pokok dokong, daun dokong. Ni aku abang jangan duduk balik try pula. Bagi tahu ni supaya manfaat pada diri kita dan anak-anak kita. Tengok anak-anak bawa balik buah dokong 3-4 kilo. Pelik ni tak pernah guna dokong ni, bawa balik buah dokong banyak ni. Pergi check dalam bilik, tengok larang tu, tengok lambek kokok depa ambil daun dokong tu, depa duk rebus.
Dia tak boleh rebus itu. Kalau rebus saja tak ni, dia kena campur macam-macam macam dia ketung. Tolong jaga hantar ni. Dia balik try kok, tengok ustaz buat kata try, tengok sedap tak sedap. Jaga baik-baik tuan. Punya cerdik puak-puak ni. Habis pokok dokor orang centek. Tu ADK beritahu. Budak sekolah rendah tuan-tuan, kalau takat syabu, astagfirullahaladzim, senang-senang depa ni. Depa reti budak sekolah rendah. Dulu tak reti, lah reti dah, advance. Kemodenan yang menghampiri kita tuan-tuan kebanyakan merosakkan kita kalau kita tak reti guna. Sebab tu tolong pantaulah anak masing-masing tuan-tuan. Banyak teruk tuan-tuan musibah tersirat yang melanda, berjaya semualah. Jadi kita pakat jagalah, mudah-mudahan kita terselamat daripada fitnah akhir zaman yang mula merosakkan kita semua ni. Kebanyakan orang payahlah nak mengelakkan diri daripada fitnah akhir zaman ni. Orang yang betul-betul istiqamah, orang yang betul-betul bergantung kepada Allah, dia insya-Allah dapat mengelakkan fitnah ni tuan-tuan. Susah tuan-tuan ni. Lah teruk dah kita bayar 10 tahun akan datang lagi. Ni zaman anak saya besar. Anak saya lah baru 2 tahun. 10 tahun esok tak guna. Lagi teruk tuan-tuan ni. Keadaan sekeliling. Lah pun teruk dah. Dulu sekolah menengah, belajar isyak dadah. Sekolah rendah tak pergi pagi. Lah dia turun makan sekolah rendah. Esok budak tadika. Esok budak tadika. Pandai berzina, pandai isyak dadah. Dia kuih teruk. Kalau kita tak bendung tuan-tuan ni. Jadi sama-sama kita ambil manfaat. Kita nak salah orang luar tak boleh. Kita tu daripada dalam keluarga kita jaga sungguh-sungguh lah. Kita jaga sungguh-sungguh. Suami isteri tolong jaga hubungan bagi baik-baik. Jaga anak. Bila anak tengok hubungan mak ayah dia baik, hubungan mak ayah dia bahagia, insya-Allah dia akan bahagia. Kalau kita duk gaduh suami isteri, anak tengok serabut kepala lari keluar. Meleh aku duduk rumah, serabut baca duk tengkak mak nampak aku tu baik aku duduk di tepi pantai ni. Bila duduk tepi pantai jumpa kawan-kawan. Kalau jumpa kawan-kawan yang duduk main masjid, apa? Jumpa kawan-kawan tu lingkup teruk, maka anak kita sekali akan terlibat dan turut lingkup bersama dengan dia. Sebab tu kita kena jaga elok. Saya ni main ni jabat apa seorang cikgu main mengadu pasal hai isteri dia. Isteri tak mau bagi sentuh dia seorang. Isteri tak ada hati dah. Pasal apa? Isteri duk pinjam tiga dengan seorang lelaki-lelaki mak saleh. Ni tunjuk ambil mesej kat saya ni. Mesej berbau seks. Allahu Akbar. Kita tengok masya-Allah bang. Entah nampak. Kata suami pun banyaklah, ibu-ibu yang marah, hak laki-laki pun berlambak lah. Tapi hak perempuan ni pun banyak. Maka tengok bila hubungan tu tak elok, anak-anak jadi mangsa, kesan kat anak. Jadi tolonglah jaga bagi elok tuan-tuan muslimat. Amanah Allah Taala tuan-tuan. Dan cerita pasal Isra wal Mi'raj takut belajar panjang lagi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dengar ustaz-ustaz lain ceramah pasal Isra wal Mi'raj pun cukup dah tuan-tuan. Cuma saya nak bagi 2-3 benda ni je. Jadi kita sama-sama lah jaga ahli keluarga kita, masyarakat setempat kita supaya mereka tidak terjebak dengan masalah-masalah yang begitu teruk tuan-tuan muslimat. Masuklah penjara jumpa budak umur 9 tahun, 19 tahun, bunuh 3 beradik tuan-tuan. Bunuh 3 beradik 19 tahun atas pengaruh dadah. Saya interview dia baru ni masuk pula, saya tanya dia, ni cuba abang betul-betul kat ustaz, apa yang menyebabkan kamu bunuh 3 beradik ni? Dia kata saya waktu tu saya tak sedar apa ustaz, saya isyak dadah. Saya makan syabu ais tu, kemudian saya tambah dengan pil apa nama tadi kata pil 5 ke apa? 2 dadah dalam satu masa ustaz. Saya tengok dia perempuan, saya gerak, saya ajak dia naik motor, saya jumpa di kedai runcit, saya paksa dia naik motor, dia pun naik, adik dia kawan saya bawa. 3 beradik keluar pergi kedai runcit. Nak balik rumah, serempak dengan geng lelaki 2 orang ni atas pengaruh dadah, geram tengok perempuan tu umur 14 tahun, bawa naik motor, bawa pergi duduk endang gelap-gelap. Nak rogol lah. Dia kata saya memang nak rogol. Waktu tu saya tak fikir apa pun. Saya fikir geram, saya fikir berani, saya tak fikir takut pun. Saya nak rogol dia ustaz. Saya pegang kepala dia, dia tolak, dia paksa. Saya pegang kepala dia, saya rejam dalam endang. Selut masuk ke hidung. Bila saya rejam, lama. Saya tak sedar, saya marah. Saya rasa tercabar bila dia tolak saya. Tu pengaruh dadah. Lama ustaz, saya angkat-angkat, tak nyawa. Hidung masuk selut lebih dah. Bila tak nyawa lagu tu, saya panik. Adik tu tengok dia orang. Dengan adik-adik tu saya rejam, saya lempak dalam sungai. Dah, berapa dah? 19 tahun. Satu lagi kes dalam penjara juga. Ni orang penjara cerita. Bergaduh kerana berebut laptop. Umur 20 tahun. Berebut kerana bergaduh laptop. 2 orang rakan kari bergaduh sama sendiri. Tumbuk aku pukul. Seorang kawan lembek. Bergaduh tuan-tuan. Seorang kawan rebah lembek. Yang pukul ni duk ingat kita mati. Bila dia duk ingat kita mati, dia kata mampu dah aku kena hapus putih ni. Mati, tak kira aku kena tangkap. Budak-budak punya akal pendek. Dia pergi beli minyak petrol, dia simpah atas kawan dia. Dia cucuk. Dia bakar kawan.
Dia ingat dengan minyak petrol tu boleh hapus mayat kot. Orang pakai C4 bunuh hak Mongolia tu pun boleh dapat lagi bukti. Tu pakai C4. Ni takkan simbah minyak petrol, mana boleh hilang bukti. Takkan bakar kulit dia, body mesti ada. Nak bakar mayat sampai jadi abu ni tuan-tuan, dia kena 1000 voltage baru jadi abu. Tulang ni takkan bakar lagu tu tuan-tuan. Bila bakar tuan-tuan, budak ni yang disangka mati ni bangun ni sakit lah, pedih, kena bakar, meronta-ronta minta padam api, lalai kali mati bakar. Itu hak bunuh ni kena tangkap. Cara mai tuan-tuan ni lepas tanpa bicara lagu tu ya. Pasal apa? Pasal ada anggota berkenan dekat mak budak ni, janda, nega kosmetik, segak. Berkenan dekat mak budak ni nikah. Malah nak abang lah pegawai apa semua, tak tahu lah. Ada kira cara belakang nikah dengan mak budak ni, bagi hilang bahan bukti, budak tu bebas pada dia. Minta maaf, benda ni sensitif saya sebut pi ya, minta maaf. Benda penipuan, hang buat naya ke orang hilang anak, hang boleh bebaskan benda tu salah. Oleh kerana nafsu syahwat kepada mak dia. Betul. Esok Allah Taala kena jawab. Maka ni, Allah Taala tu. Jadi kita ambil manfaat tuan-tuan, monitorlah anak-anak kita, belum terlambat lagi kita nasihat mereka, nasihat supaya mengikut sunnah, nasihat supaya mengaji dan sebagainya. Jadi amalan yang terakhir tuan-tuan sebagai pengakhiran kuliah ni, tak larat dah kalau kita ni nak senangkan hati kita hidup di muka bumi ni, kita nak lembutkan hati kita nak ringankan hati kita, dia segala-galanya bermula daripada hati. Kalau hati kita elok, eloklah perbuatan kita di dunia. Kalau hati kita kotor, teruk tuan-tuan, kita akan merasa malas nak buat ibadah. Pasal tiap-tiap hari kita buat dosa kecil, bila satu dosa, satu titik hitam di hati kita. Tuan-tuan bayang berpuluh tahun kita hidup tuan-tuan, banyak sangat dosa kecil kita buat. Hati kita ni hitam legam dah. Hitam tak nampak apa. Hati ada, iman ada, tapi gelap. Tak boleh menembusi kehitaman. Cahaya tu tak boleh tembus. Lampu tu tuan-tuan spray kali hitam, dia punya cover tu spray kali hitam. Tuan-tuan buka dia buat lampu tu terang, tak terang. Walaupun dia menyala tapi tak terang, terbalam dengan kehitaman. Maka hati kita lagu tu, dalam hati ada iman tu yang menyuluh jalan, iman tu yang menerangi jiwa. Tetapi bila banyak sangat titik hitam, iman tu tak mampu nak terangkan jiwa kita, iman tu tak mampu nak suluh kebaikan untuk kita lakukan tuan-tuan. Maka kita nak cek hati kita ni keras ke lembut. Tengok kita nak buat ibadah sunat, kita rajin tak? Kita rajin nak bangun sembahyang malam, nak puasa sunat, kita bagi alasan tak? Kalau kita rajin puasa sunat, mudah-mudahan nanti kita masih lagi lembut, mudah-mudahan nanti kita masih lagi percaya. Tapi kalau nak bangun sembahyang sunat pun kita merasa Allah, bayang pula. Tuan-tuan, there must be something wrong with our heart. Mesti ada something yang tak kena dengan hati kita. Jadi kita kena cuci hati kita. Nak cuci lagu mana? Nak rendam klorok nak cuci dengan sabun pek bersih ke? Iya. Cuma janganlah pergi cabut hati, pergi rendam dalam klorok sungguh. Nak rendam dalam klorok tu lagu mana? Maksud dia dengan taubat yang pertama, taubat nasuha. Yang kedua, cuci dengan sabun. Banyakkan berzikir. Sabun tu zikir. Nak bagi wangi kain yang kotor, kain buruk, kita nak lap minyak, lap dapur dan sebagainya kotor. Kalau cuci dengan cuci dengan sabun saja, keluar kotor tapi tak sepenuhnya. Maka dia kena buat apa? Rendam dalam klorok semalaman. Bila rendam dalam klorok, ambil bawa keluar, nak bagi wangi, bubuh sabun, bubuh soflan. Maka soflan, sabun itu zikir. Rendam dalam klorok itu taubat, zikir itu. Maka mudah-mudahan dia melembutkan hati kita. 5 amalan yang insya-Allah malam ini saya nak kongsi sebagai yang terakhir yang diberi oleh guru saya. 5 amalan yang kita boleh buat pagi dan petang. Yang pertama sekali, istighfar 100 kali. Istighfar 100 kali. Pagi 100, petang 100. Panjang istighfar ni, pendek ya, macam mana lepas sembahyang. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ataupun huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh belaka baca dua-dua. Hayyal pun boleh, hayyul qayyum pun boleh. Paling tepat hayyul qayyum kalau nak ikut i'rab nama dia. Payah nak terang, panjang. Tuan-tuan buatlah mana-mana, sebutlah hayyal pun boleh, hayyul pun boleh. Yang tak boleh tak sebut. Istighfar 100 kali. Tak mau panjang sangat, nak pendek sikit. Istighfar astaghfirullahalazim, tu pertengahan apa? Pendek lagi boleh ustaz. Pasal orang Melayu ni dia suka sikit-sikit. Kalau bab ibadah, bab minta berdarah, bab RM2 nak banyak. Bab bagi ibadah ni nak sikit, ustaz bagi hak paling sikit lah ustaz. Paling pendek istighfar astaghfirullah. Tu paling pendek, tak ada lah. Astaghfirullah 100 kali. Yang kedua tuan-tuan, kalau nak cerita pasal istighfar ni banyak lah. Nabi sendiri istighfar 70 kali, 100 kali sehari. Tu manusia maksum, tak ada dosa. Kita dosa berkendak. Nak istighfar penjagaan teruk semua.
Nombor 2, guru saya beritahu tahlil la ilaha illallah. Tahlil ni sebutan la ilaha illallah. Bukanlah tahlil ni yang kita duk makan tahlil. Betul bukan? Tu tahlil dari sudut orang Melayu kita. Tahlil ni asal dari kalimah la ilaha illallah. Macam tahmid kan? Tahmid, tasbih, takbir. Takbir Allahu akbar. Tasbih subhanallah. Tahmid alhamdulillah. Tahlil la ilaha illallah. 100 kali tahlil sehari, pagi dan petang. 100 jadi 200. Nak panjang macam mana kita baca lepas sembahyang sampai syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu panjang. Hak pendek pun tak apalah, buah mula la ilaha illallah. Nak lagi pendek ada hu. Hu ni untuk orang tarikat nanti ya. Hu apa? Hu ni maknanya dia tu kita balik pada Allah. Tapi tuan-tuan suruh kata buat mula dengan la ilaha illallah tak apa. Lama-lama tak apa. Hu tak kira orang kata hang ni duk hu apa dah atas pokok lagi. Jangan lagi jadi fitnah. Sebut la ilaha illallah. Tuan, 100 kali. Kemudian yang ketiga, selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat nak? Dan kita nak selawat jangan bagi sama dengan puak Syiah. Puak Syiah pun selawatkan Nabi, tapi dia pas selawat beza sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia pun tak sebut wa sahbihi ajma'in. Pasal dia pun laknat sahabat. Kita nak selawat lagu tu pun tak ada masalah, tapi sama lah dengan puak Syiah. Jadi kita selawatlah dekat sahabat sekali. Kalau sahabat hidup di zaman Nabi, mereka mulia di sisi Nabi SAW. Maka bila kita selawat ke atas Nabi, ke atas keluarga Nabi juga kepada sahabat-sahabat Nabi sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ataupun nak yang pendek sikit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun nak pendek lagi, Allahumma salli ala Muhammad. Cuma kurang ada. Ataupun tak mau pendek ustaz, kami jenis buat banyak-banyak, kami nak paling panjang. Nak paling panjang selawat Ibrahimiyah yang kita duk baca dalam tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah. Habis syahadah kita baca apa? Selawat Ibrahimiyah sampai innaka hamidum majid. Tu paling panjang tu. Kalau rajin sungguh boleh tu 100 kali. Panjang. Selawatlah kat Nabi. Kita nak bangkit esok belakang Nabi. Ni selawat juga. Tanya nak bangkit belakang siapa? Bangkit belakang Nabi ya, Nabi umat Nabi. Selawat benda. Bahkan Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut barang siapa selawat kat atas aku sekali, Allah Ta'ala turunkan rahmat selawat pula kat atas dia 10 kali. Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran yang kita dengar setiap minggu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat pun selawat kat atas Nabi. Habis tu kita ni takkan tak mau selawat. Selawatlah kat atas Nabi sebagai salah satu tanda kita nak tunjuk rasa cinta kita kat Nabi. Kalau tak mau selawat cara lama, selawat Allahumma salli ala Muhammad. Malas, cemui. Ambil selawat dalam nasyid. Sallallahu ala Muhammad. Tambah melodi ya. Barulah tak boring ni tuan ni. Tak maulah nasyid-nasyid pun lama Ustaz Kalau lagu-lagu tak ada Ustaz. Lagu-lagu pun ada ni, lagu moden contemporary lah ni ada tuan-tuan, lagu selawat. Lagu La Ahmad tu. Dulu kumpulan rap La berhijrah lah tuan-tuan ni. Dia tukar industri muzik dia kepada muzik ataupun lagu yang mengingatkan kita kepada Allah dan Rasul. Tuan-tuan ni, lagu selawat, lagu tajuk salam. Lagu dia macam mana saya pun tak ingat dah tuan-tuan ni. Nak menyanyi pula lah ni. Salam buat Nabi Muhammad dan seluruh keluarga baginda, semua para sahabat, para salihin yang setia dan mulia pada baginda. Ya Rasulullah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tuan, boleh selawat sambil menyanyi lagu pun tuan-tuan. Yang penting kita berselawat kepada Nabi SAW. Kerana kita umat dia, kita umat yang terbaik. Kita duduk atas syafaat Nabi, bantuan daripada Nabi SAW. Baik, yang keempat dia kita baca Qul Hu 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali baca. Surah Qul Huwallah 3 kali baca. Nabi sebut dalam hadis macam kita baca satu Quran. Nak baca sehari satu Quran memang tak tuan ni. Sehari semuka pun tak, sehari satu Quran tak. Terus Metro
harian Metro, utusan lawyer, berita khairan baca, khatam 3-4 jenis paper sehari. New Straits Times, macam-macam paper baca. Tapi Quran haram tak baca pun. Tengok saja. Bila nak baca? Bulan puasa Ustaz. Pasal saya simpan elok-elok. Bulan Ramadan saya buat keluar ke? Setahun sekali ya baca. Bulan puasa. Elok. Macam lembu kambing kita ni. Beza kita baca lebih sikit pada lembu kambing. Lembu kambing tak aktif baca. Kalau kita duduk tinggal lagi tu, teruk kita ni. Betul sebenarnya. Jadi baca kulhu 3 kali, umpama baca Quran satu Quran. Jadi kita bacalah. Kemudian yang kelimanya membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah sekali, umul kitab. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan umul kitab yang kita baca sebagai penutup amalan istiqamah kita tiap hari ini, Allah Ta'ala makbulkan doa kita seharian. Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Mudah ya buat pagi ke petang, lepas subuh, lepas asar. Ataupun payah waktu nak pergi kerja, bawa kereta baca. Waktu nak balik kerja, bawa kereta baca. Payah Ustaz nak bawa kereta, nak kira zikir apa lagi, payah senang ya. Tak ada beli tasbih, beli tasbih elektronik, hak selit di jari RM10 ya. Selit di jari tu, dia elektronik. Kita baca, kita zikir, kita tekan 1, 2, 3, dia akan naik sendiri. Senang kan tuan-tuan ni, sambil bawa kereta. Subhanallah, 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 tengok 80 dah, lagi 20. Mudah alasannya kalau kita tak mau. Maka tuan-tuan sama-sama kita boleh melakukan perubahan untuk menjadi orang yang lebih baik. Mudah-mudahan tuan-tuan kita sempat bertaubat kepada Allah. Buatlah tuan-tuan, benda ni tak wajib. Benda amalan yang kita bagi ni tak wajib. Cuma salah satu disiplin yang diberi oleh guru-guru untuk latih diri kita yang kurang disiplin itu. Maka bila kita ada disiplin lagu ni, mudah-mudahan nanti kita lembut. InsyaAllah mudah-mudahan sikit sebanyak memberi manfaat. Ampun dan maaf daripada saya tuan-tuan jika sekiranya ada perkataan-perkataan yang kasar, melajak kasar bahasa dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu